warahmatullahi taala wabarakatuh, tuan-puan. Malam ni kita bersiaran lagi. Sepatutnya bersiaran setiap malam. Tapi ada kerja sikit nak kena settlekan. Saya terpaksa on and off lah. Okey. So untuk malam ni, ini adalah TikTok saya, tuan-puan. Siapa-siapa yang belum lagi follow TikTok saya, boleh follow TikTok saya. Kejap ya. Live notification, welcome, live chat. Okay, tak apalah. Astaghfirullahaladzim. Saya tertekan apa ni? Alright. Cun. So, sepatutnya saya buat live setiap malam. Tetapi saya dah hal sikit, terpaksalah buat live. Nama apa? On and off. Okey, ini TikTok saya. Siapa-siapa yang belum lagi live boleh belum lagi follow, boleh follow, sebab bila tuan-puan follow TikTok saya ni, tuan-puan akan dapat nama apa? Akan dapat notification bila saya buat live. Macam tu eh. Sekejap saya share dekat saya team jap. Mana dia? Dia. Okey. Apa yang saya nak bagi tahu? Okey, malam ni saya nak bagi tahu ada beberapa perkara. Kita akan sembang santai tentang ilmu kewangan peribadi ya. Ilmu kewangan peribadi. Kejap eh. Apa yang saya nak bagi tahu kat sini adalah pada saya punya nama apa ni? Saya punya nama apa nama ni? TikTok saya ni dia ada bio link ni. Ni zahidihalim.com. Bila tuan-puan buka zahidihalim.com, nampak? Ini adalah saya punya bio link. Bio link saya ni dia ada dua perkara. Yang pertama sekali, kalau tuan-puan perasan ni, bucu atas kanan ni. Bucu atas kanan ni, okey, yang saya tengah duk tunjuk ni, bucu atas kanan sebelah kepala saya ni. Dia kalau klik dia boleh berpusing. Ini boleh pangkah lah. Okey, bila berpusing, apa yang saya nak bagi tahu dengan tuan-puan adalah ini adalah peralatan-peralatan digital ataupun ilmu-ilmu yang tuan-puan boleh dapat daripada saya punya bio link. Yang pertama sekali tentang FAQ, Frequently Asked Question untuk Public Gold. Kalau kita klik dalam ni, kalau tuan-puan nak tanya kenapa emas, kita tekan dekat sini dia keluar. Okey. Apa kaitan inflasi dengan penyusutan nilai wang? Ni dia bagi tahulah. Okey. Kemudian kalau kita klik lagi dia ada 5. Setiap satu ni ada 5 soalan. Ni setiap satu ni ada 5 soalan. 5 soalan dan 5 jawapan lah. Okey, contohnya pentingnya dealer. Kenapa ruangan introducer kalau kita daftar sangat penting untuk kita isi nama introducer. Ini jawapan dia. Okey, kalau kita tanya ni, boleh tak saya daftar tanpa letak nama kod Tuan Zaidi? Ni jawapan dia. Okey, adakah perlu saya bayar untuk bimbingan Tuan Zaidi? Contoh kan. Ini jawapan dia. Itu untuk FAQ. Saya tutup FAQ. Okey, dia bermula dengan FAQ ni. Saya nak ulang lagi ya. Saya punya bio link ni nak dapat daripada mana? Bio link saya ni berada di dalam TikTok saya. Bila tuan-puan pergi dekat TikTok saya, dia ada bio link zahidihalim.com. Bila klik dia akan buka dekat sini. Dan saya nak beritahu satu perkara, sebelah nama saya ni, sebelah kanan tu ada button warna oranye ni. Button macam recycle kan. Bila dia pusing, dia berpusing. Okey. Ini adalah teknik dollar cost averaging ataupun DCA. Macam mana kita nak tengok pemurataan harga emas. Ini tool-tool yang saya bagi ni kepada tuan-puan ni adalah tool-tool yang ada related dengan kalau nak bersama, kalau nak terlibat dalam transaksi jual beli emas. Kena ambil tahu. Kenapa saya beritahu kalau nak nak berkecimpung di dalam transaksi jual beli emas. Sama ada nak membeli emas, nak menjual emas. Macam saya dealer emas.
Saya tak menjual emas, tetapi saya adalah menyimpan emas untuk diri saya sendiri. Dalam masa yang sama, saya menyampaikan ilmu. Apa yang saya sampaikan adalah supaya tuan-puan juga boleh menjadi penyimpan emas macam saya. Saya bukan gold trader, saya bukan gold seller, saya bukan gold collector. Saya adalah gold saver. Saya menyimpan emas ada tujuan, saya menyimpan emas dengan sebab tertentu, dan saya menyimpan emas yang paling pasti sekali adalah saya menyimpan emas dengan ilmu, dengan mentor dan juga dengan circle. Bila kita ada ilmu, tuan-puan, apa yang berlaku kepada kita adalah kita tak akan kena tipu. Bila kita ada mentor, kalau ada masalah apa-apa, kita boleh bertanya dengan mentor. Okey, itulah peranan introducer. Dalam public gold, dia namakan introducer. Siapa-siapa nak menjadi pelanggan public gold, dia kena ada introducer supaya dia boleh menyimpan emas secara betul, tepat dan selamat. Ayat yang saya nak kongsikan dengan tuan-puan adalah betul, tepat dan selamat. Betul kaedahnya, tepat dia punya syarikatnya, selamat dari segi modal yang kita keluarkan. Kita tak nak jadi macam kawan-kawan kita. Zaman saya dulu, pernah dengar Tok Belagak? Pernah kan? Dia buat leverage emas. Banyaklah syarikat-syarikat dan sebagainya lah. Dulu ada Halo Gold. Sekarang ni Halo Gold dah tak ada kat Malaysia. Dia daripada Singapura. Sekarang ni tengah meletup ada satu kedai emas yang dibuka. Orang boleh bagi emas dekat dia, dia boleh bagi dividen dekat orang. Orang ada emas bagi dekat syarikat, kedai emas tu akan bagi pulangan ataupun dividen, bukan dividen, dia panggil pulangan lah, bonus ke, saya tak ingat lah apa benda tu kan. Sekarang ni ada isu. Okay. So dalam ni lah, disebabkan oleh saya ni adalah dealer public gold, peranan dealer adalah untuk nak menyampaikan ilmu. Apa yang kami sampaikan ni adalah supaya setiap mereka-mereka yang terlibat dengan transaksi jual beli emas, sama ada tuan-puan nak membeli, nak menyimpan, nak apa, dia ada melibatkan transaksi beli dan jual dan beli. Kena tahu dan cakna tentang benda ni. Macam mana nak tahu dollar cost averaging, pemurataan harga emas. Selalu orang cakap apa tu? Nak beli emas masa bila? Masa harga rendah, masa harga tinggi, masa bulan September, masa bulan Ogos? Tak. Sebab itulah kita kena belajar tentang dollar cost averaging. Kita kena membeli emas secara konsisten kalau kita nak menyimpan. Kenapa? Sebab emas setiap bulan, setiap hari, setiap bulan, setiap minggu fluctuate. Kejap lagi saya tunjuk graf macam mana orang cakap emas ni kalau kita membeli, kita kena simpan untuk long term, 3 hingga 5 tahun. 2 tahun tak jadi, 1 tahun tak jadi sebab emas dia ada spread. Dekat sini saya tunjukkan ni, saya kongsikan. Dollar cost averaging ni adalah untuk kita nak konsisten, beli harga pula. Kita setkan, katalah gaji kita 3,000. Kita setkan 10% untuk kita menyimpan. 150 kita beli emas, 150 lagi kita beli, kita simpan dalam bentuk duit. Duit kenapa? Sebab untuk dana kecemasan. Emas kenapa? Banyak dana. Dana pendidikan anak, dana pergi haji dan umrah, dana nak beli rumah, dana macam-macam lah. Dana persaraan dan sebagainya. Bila harga rendah, ada orang tanya kan, Zahidi, bila nak beli emas? Bila harga emas nak turun, aku nak beli. Saya cakap dengan dia, engkau kalau nak beli emas, jangan beli masa harga turun. Engkau nak beli emas, beli masa engkau ada duit. Harga turun, engkau tak ada duit, macam mana engkau nak beli emas? Harga tinggi, engkau tak nak beli, dan engkau tak ada duit, memang tak jadi kan? Jadi sekarang ni nak membeli emas bila? Jangan guna duit pampers anak beli emas. Jangan guna duit susu anak beli emas. Jangan guna duit minyak kereta nak beli emas. Setiap orang mesti ada peruntukan. Peruntukan untuk bil utility. Peruntukan untuk macam-macam lah. Banyak peruntukan. So, jangan guna peruntukan tu. Gunalah peruntukan untuk simpanan. Sebab itulah dalam formula urus gaji, diletakkan 10% adalah untuk simpanan. 10% adalah untuk simpanan. Sebab tu saya bagi contoh tadi kan. Kalau gaji saya 3,000, 10% adalah 300. Saya simpan emas RM150. Saya simpan cash RM150. Ada orang simpan emas 300. Cash dia tak simpan. Sebab apa?
Orang yang ada duit belum tentu lagi akan memiliki emas. Tetapi orang yang memiliki emas sudah pasti di dalam emas tu ada duit. Sebab emas tu kalau kita jual dapat duit. Dapat tak? Sebab itulah dia confident. Aku tak nak simpan duit tetapi aku nak simpan emas. Tapi saya nasihat dia. At least kalau engkau jadi kecemasan, kau boleh tak nak cairkan emas tu? Dia kata kena ada duit lah. At least duit kena ada sikit. Nak simpan, contohlah gaji kita 300 kan. 200 nak beli emas, 100 simpan dalam bentuk cash, tak ada masalah. Sebab kalau jadi kecemasan, kita perlukan duit. Kalau kata kita tak ada langsung duit cash, problem juga. Sebenarnya emas boleh dijadikan dana kecemasan. Saya beritahu tuan-puan, ni wallet saya tuan-puan. Okey. Dalam wallet saya ni, saya akan simpan beberapa keping emas ni. Ni. Ini adalah emas 1 gram. Saya nak tunjuk kepada tuan-puan, ini adalah emas 1 gram. Emas 1 gram ni kalau saya jual, saya boleh dapat dalam 500. Harga pasaran sekarang ni kalau kita membeli 627 kalau tak silap kejap saya tengok. 627. Harga emas hari ni RM627. Kejap lagi pukul 12 dalam masa setengah jam, harga akan berubah. Sekarang ni trend harga emas kalau kita tengok dekat sini, nampak ni. Trend harga emas kalau kita tengok dekat sini, trend dia meningkat. Sebelum ni dia maintain je. Kan 500, 500, 580, 500, 500, 500 lebih, 500 lebih kan. Zas. Tiba-tiba baru-baru ni dia naik 600. Saya tak tahu sama ada bertahan tak 600 ni. Dianya ada berkaitan dengan banyak benda lah. Federal Reserve, berkaitan dengan nama apa, geopolitik dan sebagainya. Bulan Januari all time high. Bulan Januari dulu all time high, harga emas adalah 700, sekitar 700. Okey? Kat sini ada dia punya ni maklumat dia. 764 pada 29 Januari. Tertinggi dalam sejarah dunia. Bukan sejarah Malaysia ya. Sejarah dunia. Ini harga public gold lah. Semua emas terkesan. Sebab dia melibatkan harga yang telah diputuskan di peringkat dunia dan kita akan adapt ikut di Malaysia. Ini adalah harga tertinggi all time high RM764 pada 29 Januari lepas. Dan yang paling rendah adalah RM561 pada 30 hari bulan Jun hari itu. Okey, nampak ni. Hari ni kenaikan, berlaku kenaikan. RM6 naik. Kan, semalam 621, hari ni 627. Wallahualam, kejap lagi dia akan berubah. Apa faktor yang menyebabkan perubahan? Dia ada kaitan dengan Federal Reserve dekat US. Dia ada kaitan dengan polisi-polisi ekonomi yang telah diputuskan oleh dunia, especially US. Okay? Dan juga geopolitik, peperangan dan sebagainya. Kalau haru biru ya, harga emas akan naik. Kalau keadaan dalam haru biru ekonomi, geopolitik haru biru, harga emas akan naik. Sebab apa? Semua pelabur tak yakin dengan duit. Jadi diorang akan beralih kepada emas. Bila demand tinggi, harga akan ada potensi untuk naik lah. Sebab tu bila harga turun, masa ekonomi bagus, dalam keadaan aman, tentram, harga emas akan drop. Dia berkadar songsang dengan duit dan juga pasaran saham lah. Kalau pasaran saham haywire, emas akan naik. Kalau pasaran saham stable, cantik kan, semuanya hijau, harga emas akan drop. Lebih kurang macam tu lah dia punya ni. Sebab tu saya kata, apa yang saya nak tunjukkan dekat sini, ada orang dia menyimpan emas sebagai dana kecemasan macam saya ni. Dana kecemasan. Kalau jadi sakit demam apa, saya boleh pergi gadai dekat arah nu untuk sementara sebelum gaji masuk. Sebagai contoh macam tu lah. Jadi satu keping ni kalau boleh dapat RM500 dekat pajak gadai, kalau saya ada 3 keping dah RM1,500. Tapi kena ingat, jangan gadai tak tebus. Sayang. Sebab saya beli dulu, emas ni harga dia RM267 sekeping. Betul lah sekeping. 1 gram. Masa saya membeli ni, harga dia RM267. Satu keping. Dan dia tak akan berulang. Sebab harga emas kenaikan dia adalah 10% setahun. 200 dah tak dapat dah. 300 pun susah nak dapat. Harga emas drop masa bila? Masa COVID hari tu. Harga emas dia jatuh masa COVID. Cuba bayangkan berapa lama tempoh. Ni kita tak tahu. Ni kita tak tahu berapa lama lagi tempoh harga emas akan jatuh. Sekarang ni dia maintain 500, sekarang ni dah naik 600. Sebab tu saya kata
tak rugi simpan emas, rugi kalau kita simpan emas tanpa ilmu. Jadi, kepada sahabat-sahabat yang baru masuk, tujuan saya buat live, saya adalah dealer public gold. Tujuan saya menjadi dealer public gold, yang pertama sekali, saya adalah pelanggan public gold. Kenapa? Sebab saya nak menyimpan emas. Saya tahu emas kalis inflasi. Emas adalah aset yang bernilai tinggi di jangka masa panjang. Dan dengan ilmu yang saya ada, saya menyimpan emas dengan tujuan. Saya menyimpan emas untuk pendidikan anak. Saya menyimpan emas untuk dana persaraan. Saya menyimpan emas untuk pergi haji dan umrah. Saya menyimpan emas untuk nak melunaskan hutang. Saya menyimpan emas untuk nak pergi melancong ke luar negara dan sebagainya. Ada orang menyimpan emas nak kendurikan anak. Sekarang ni kos kenduri mahal kot. 40,000, 50,000 kot kalau nak kendurikan anak kan. Kadang-kadang anak manja. Kita pun nak buat sedekah jariah. Anak pun dapat kerja. Lepas tu dah bertunang dah lama. Orang bercakap, contoh ni kan. Baru dapat kerja, gaji berapa banyak sangat sekarang ni kan. Kerja tak menentu dan sebagainya. Lepas tu dah bertunang dah lama, 6 bulan lebih dah, nak dekat setahun dah. So pergi kahwin. So kita sebagai mak bapak ni nak menyumbang. Jadi 30,000 keluarkan untuk kenduri anak. Perlukan duit, menyimpan. Lebih kurang macam tu. Menyimpan untuk kegunaan tertentu dan bukan kita nak bawa ke kubur. Semua orang ada anak. Siapa yang belum kahwin akan kahwin. Siapa yang belum ada rumah sendiri akan memiliki rumah sendiri. Siapa yang belum pergi haji akan pergi haji. Siapa yang teringin nak pergi melancong ke luar negara akan pergi melancong ke luar negara. Siapa yang nak bersara nanti akan bersara. Semua benda tu memerlukan duit. Kalau kita tak menyimpan sekarang, apa yang berlaku? Kalau kita tak menyimpan sekarang, apa yang berlaku? Aku simpan duit lah Zaidi. Betul simpan duit. Tapi nilai duit semakin lama semakin menyusut. Siapa pernah ingat dulu? Nilai duit kalau kita nak bandingkan dengan currency kita dengan Singapura, lebih kurang. Kita dengan Thailand lebih kurang. Kita dengan Rial, Arab Saudi lebih kurang. Dulu masa tahun 2007 saya pergi umrah. RM1 lebih mahal daripada 1 Rial di Arab Saudi. Sekarang ni RM1 tak laku tuan-puan. Sebab currency kita dah jatuh. Sebab itulah duit terkesan dengan inflasi. RM10 sekarang tak sama dengan RM10 5 tahun lepas. 10 tahun lepas. Saya dulu tuan-puan, saya ni Gen X. Generasi X. Saya pergi sekolah bawa 50 sen. Saya pergi sekolah bawa 50 sen. Dan ada baki lagi untuk saya simpan. Sekarang 50 sen tak laku tuan-puan. Duit shilling sekarang ni bukan tak laku. Transaksi tu laku, tetapi nak beli apa 50 sen? Budak-budak sekolah kalau nak pergi kan, nak pergi sekolah tu bawa RM5, RM10. Itu kalau tak ada koko. Kalau ada koko nak kena bawa lebih kan. Nu nak transit lagi, nak pergi kafar lagi. Nampak tuan-puan? Sekarang ni zaman dah berubah. Keadaan ekonomi semakin teruk. Kalau tuan-puan dengar pasal keadaan ekonomi, pernah tak tuan-puan dengar ekonomi, sekarang ekonomi bagus ah. Sekarang, wow, ya Allah, bestnya ekonomi bagusnya sekarang ni. Tak ada. Tiap-tiap tahun, sejak daripada saya keluar daripada U sampai sekarang, tiap-tiap tahun orang akan bercakap, ekonomi tak bagus. Ekonomi teruk, ekonomi tak bagus, sana tak bagus, ini tak, semua tak bagus. Harga barang mahal dan sebagainya. Itulah inflasi. Harga barang mahal tu sebab inflasi. Inflasi menyebabkan nilai duit semakin lama semakin rendah. Contoh kita ambil haji lah. Orang pergi haji. Dulu 9,900 dah boleh pergi haji. Tahun 2019 ke 2012 lah. Bukan 2020 kan. Boleh pergi haji 9,900 je. Sekarang minimum nak pergi haji, nak pergi tempat yang sama, nak naik flight yang sama, kan? Tapi kos pengurusan tinggi. Ekonomi tak bagus, kos pengurusan tinggi, Arab Saudi dah naikkan harga dan sebagainya, minimum 15,000. Kalau tuan-puan simpan dulu duit 10,000, sekarang tak layak nak pergi haji. Itu kalau B40. M40 24,000, T20 33,000. Siapa yang menentukan? Kerajaan yang menentukan, dia ikut pendapatan isi rumah. Sebab tu saya kata, kalau nak menyimpan, duit boleh simpan, tetapi untuk dibelanjakan dalam masa terdekat. Dana kecemasan lah selalu cakap. Tapi untuk long term, 3 hingga 5 tahun ke atas, simpanlah dalam bentuk emas, sebab emas kalis inflasi, nilai dia semakin lama semakin tinggi. Saya ambil contoh ni je lah. Saya beli RM267.
Kalau tuan-puan tengok sekarang ni 627 tolak dengan spread, saya boleh dapat 500 lebih. Kalau saya jual ni, saya boleh dapat 500 lebih. Nampak? Kenapa? Sebab emas ni sifat dia, kita beli, tidur. Dia bukan macam duit. Duit, dia akan declare dividen dan sebagainya. Lepas tu dia terkesan dengan inflasi. Emas ni, kita beli, kita simpan, kita peram. Kalau tak berani peram dekat rumah, peram dekat safe deposit machine, safe deposit lah, ataupun kotak-kotak kecemasan, kotak-kotak keselamatan dekat bank, dekat public gold pun ada, PG Safe. Kan kita sewakan kotak, kita letak benda-benda berharga. Jam ke, barang kemas ke, geran-geran tanah dan sebagainya, dan termasuklah emas. Simpan dekat sana. Bila kita perlukan nanti, keluarkan. Contohlah, saya ambil contoh kan. Anak nak masuk U. Anak sekarang ni umur setahun. Contoh kan. Anak kita umur setahun. Kita dah target. Anak aku nak masuk U. Sekarang ni aku simpan untuk dia RM100 sebulan. Kita simpanlah. Umur dia setahun, RM100 sebulan. Kan? Sampai 17 tahun, dah berapa banyak ada kumpul. Jadi bila dah capai tu, boleh simpan dalam Gold Accumulation Program. Dalam Public Gold kita ada Gold Accumulation Program. Kita boleh mengumpul gram dalam sistem. Dan sistem tu dah pun declare patuh syariah dan emas fizikal tu ada. Sebab Public Gold, tuan-puan kena ingat, dia adalah syarikat transaksi jual beli emas. Public Gold menjual emas, Public Gold membeli emas daripada public. Dan dia ada kilang, dia boleh leburkan. Dan dia patuh syariah. Patuh syariah maksudnya transaksinya ada akad dan bentuk. Adalah dia punya kaedah-kaedah transaksi jual beli tu ada semua patuh dan dapat sijil syariah. Bila dapat sijil syariah ni tuan-puan, bukan senang untuk satu-satu syarikat yang ada kaitan dengan emas nak dapat sijil syariah. Mereka boleh melantik panel syariah. Ada surat lantikan panel syariah. Belum tentu lagi patuh syariah. Patuh syariah kena ada sijil ni macam ni. Saya tunjuk. Kalau tak ada sijil ni, minta maaf banyak-banyak. Ni, ini adalah sijil untuk emas dan ini adalah untuk silver. Siapa yang keluarkan? Amani. Amani Group. Okey, Amani Group yang keluarkan. Amani Group ni siapa? Dia adalah auditor yang mengaudit kepatuhan syariah di Malaysia dan juga di dunia. Saya tunjuk Amani Group. Amani Group. Ni, Amani Advisor ni. Saya nak tunjuk tuan-puan, Amani Advisor ni adalah syarikat yang mengaudit Public Gold yang menyatakan Public Gold patuh syariah dan mereka keluarkan sijil. Kenapa saya nak tunjuk? Tuan-puan boleh bacalah ini. Saya nak tunjuk kat sini. Mereka akui Public Gold adalah ni, Islamic Platform and Exchange. Public Gold ada dekat sini. Bila dah ada kat sini, maksud dia apa? Public Gold diakui dan juga diletakkan logo Public Gold dalam website rasmi Amani Group. Bukan setakat sijil, saya beritahu ada setengah orang. Alah, setakat sijil. Boleh, alah. Kan? Ada orang, bila kita tanya patuh syariah, dia tunjuk panel patuh syariah. Panel tu nama orang. Nama orang siapa-siapa boleh buat. Sijil patuh syariah ni susah nak dapat. Macam sijil JAKIM lah. Sijil halal susah dapat. Tetapi ke arah untuk, katalah dia dapat surat permohonan untuk mendapat sijil halal sedang diproses, tunjuk dekat orang. Tak halal lagi. Sama dengan Public Gold. Kalau saya tunjuk, kami telah menghantar, kami dah ada panel syariah kami sendiri. Kami telah menghantar kepada Suruhanjaya Security dan sebagainya untuk memastikan transaksi adalah patuh syariah. Ada panel syariah dan baru nak hantar surat permohonan. Belum lagi ada sijil. Tak ada sijil, tak patuh syariah. Itu je. Itu yang berlaku dekat sekarang ni, isu semasa. Ada kedai emas yang sekarang ni bila kita tanya sijil syariah, dia tak dapat nak membuktikan dia ada sijil syariah. Dia hanya mengeluarkan nama-nama panel patuh syariah. Boleh letak, you can name it, siapa-siapa saja sebagai panel patuh syariah, tetapi belum tentu lagi transaksi you adalah patuh syariah selagi kau tak dapat sijil. Sijil patuh syariah ni, dia kena audit accounting. Dia kena audit dari segi legal. Dia kena audit dari segi agama. 3 benda. Kenapa saya tahu? Sebab dulu saya pernah bekerja dengan koperasi.
Kami nak menawarkan satu skim, nama apa? Tawaruk. Pembiayaan peribadi. Sebab itulah pembiayaan peribadi dia tak panggil pinjaman. Pinjaman ni dia tak ada cost, dia tak ada interest, dia tak ada profit. Pembiayaan dia ada profit. Untuk nak memastikan patuh syariah, kita kena memohon dengan panel patuh syariah daripada luar. Kami tak ada panel patuh syariah kami sendiri. Nak dapatkan sijil patuh syariah untuk pembiayaan peribadi tu, saya salah seorang daripada pemohon. Saya bukannya panel, saya pemohon. Saya dengan bendahari saya, koperasi kan. Saya dengan bendahari saya menghadap masa itu time COVID. Kami kena interview online dengan panel syariah daripada angkasa. Kita nak memohon kami koperasi. Jadi APEC ataupun koperasi payung kami adalah angkasa. Panel syariah angkasa tu datang 3 orang. Seorang accountant, seorang lagi adalah mufti negeri Terengganu. Sahibul Samahah Prof UKM, saya tak ingat nama. Dan seorang lagi adalah legal. 3 orang. Accountant, pakar agama dan juga pakar undang-undang. Tanya soalan tentang transaksi jual beli yang kami nak buat. Ingat senang. Nak dapatkan kepatuhan syariah. Sebab itulah tuan-puan, kalau tuan-puan kita sebagai Muslim lah, sebagai Muslim, carilah mana-mana syarikat, especially yang berkaitan dengan transaksi jual beli emas ni, ada kepatuhan syariah. Sebab apa? Emas adalah item ribawi. Bila item ribawi, salah saja, dia akan jadi riba. Emas, dia kena akad dan dia kena berpindah tangan. Adalah dia punya ni kan. Boleh baca lah dia punya tu kan. Kena belajar benda tu. Okey. Kalau tuan-puan nak tahu tentang kepatuhan syariah ni, banyaklah. Dia ada Islamic financial, dia ada macam-macam lah dia punya ni kan. Nak kena tengok. Saya pernah jadi pemohon untuk kepatuhan syariah dan saya pernah berhadapan dengan 3 orang panel syariah daripada angkasa, Angkatan Koperasi Malaysia Kebangsaan, lawyer, accountant dan juga mufti negeri Terengganu. Nama apa yang interview kami untuk nak memastikan kepatuhan syariah. Kena bagi dokumen dan sebagainya, transaksi dan sebagainya. Laporan akaun kita dah bagi dah. Laporan audit tu, laporan akaun yang dah teraudit tu, dah kena bagi dekat dia orang dulu. Dia orang akan study dulu. And then dia tanya soalan based on dokumen-dokumen. Nak kena tengok SOP dia. Macam-macam. Bukan senang dapat patuh syariah ni. Sebab itulah ini adalah benda yang paling menakutkan di kalangan owner ataupun skim-skim yang menawarkan skim-skim emas. Kedai emas tak apalah ni. Skim-skim yang apa? Kita jual beli secara yang ada bagi imbuhan dan sebagainya. Nak elak daripada riba. Alright? Okey. Jadi saya balik kepada sini ya. Jadi saya sediakan tool ni kepada kawan-kawan yang baru masuk ni. Saya nak bagi tahu dengan tuan-puan, saya sediakan tool ni adalah supaya kawan-kawan semua boleh faham, dapat ilmu daripada tool yang saya sediakan ni. Kalau nak tahu tentang public gold, ini jawapan dia. Kalau nak tahu tentang dollar cost averaging ataupun pemurataan harga, boleh tengok kat sini. Kalau nak tengok target simpanan kita berbanding duit, kalau kita simpan duit berbanding dengan kita simpan emas, macam mana beza dia? Jom saya tunjuk Ini semua tool tuan-tuan. Ini semua tool. Contoh, saya nak menyimpan untuk nak pergi haji dan umrah. Saya nak pergi haji lah. Okey, saya perlukan katalah 25,000, saya M40. Saya memerlukan 25,000 sebab M40 25,000 sekarang ni kan. Lebih kurang lah. Saya nak pergi haji katalah target lebih kurang 5 tahun lagi. Saya dah register dah. Dah masuk dah nak pergi dengan muasasah 5 tahun lagi. Okey, 5 tahun lagi. Alright. So harga emas hari ni 627. RM627 pelan tindakan. Nampak? Tool ni dia akan kira untuk kita. Komitmen bulanan saya kena simpan 0.4534 gram. Komitmen tahunan by hook or by crook, kalau nak dapat 25,000, saya kena simpan 5 gram setahun. Dan jumlah yang diperuntukkan untuk seorang adalah 27 gram. Nampak ni? Ni. Target kita adalah untuk kejar gram. Sebab itulah kawan-kawan saya yang tanya saya, Zahidi bila harga nak turun aku nak beli emas. Saya kata, engkau nak mengejar duit ke engkau nak mengejar gram?
Prinsipal ataupun rule of thumb ataupun SOP ataupun disiplin seorang penyimpan emas bukan tengok harga. Dia akan tengok apa? Dia tengok pertambahan gram. Dia target dalam kepala dia, aku nak pergi haji, aku perlukan 27 gram. Dia kejar gram tu. Kenapa? Harga emas tak menentu. 5 tahun lagi 27 gram tak sama macam sekarang ni, macam ni tunjuk ni. Saya beli ni RM267 1 gram. Ni sekeping ni. Harga hari ni 627. Sebab itulah kita jangan kejar harga. Kita kena kejar gram. Jadi target saya adalah untuk nak pergi haji 5 tahun lagi. Saya perlukan 25,000. Saya perlukan 27 gram. Kejar gram lah. Habis macam mana tak tengok harga? Bukan tak tengok harga langsung. Engkau ada duit tak? Ada duit kau beli sekarang. Cakap dia. Duit kau nak pakai apa-apa tak? Oh, duit sebenarnya aku nak pakai untuk... tak payah. Aku ada lebih duit 100. Aku beli 100. Dekat public gold minimum untuk nak membeli emas adalah 100. Dapat? Harga tinggi. Beli juga 100. Dapat gram. Ada duit beli. Ada duit lebih beli lebih. Nampak ni? Sebab itulah saya beritahu dekat sini. Dalam saya punya ni dekat sini kan. Harga 627. Nampak ah? Harga 627. Ni nampak ni, harga 627. Kalau kita beli 100, kita dapat 0.1595 gram. Kalau kita beli 500, kita dapat 0.7974 gram. Kalau kita ada 1000, kita beli macam ni. Yang paling penting pokok dia adalah ada duit tak? Ada duit beli. Tak ada duit, tak payah beli. Habis macam mana kalau nak menyimpan? Sebab itulah kita kena ada formula urus gaji. Dalam kepala ni, bila dah dapat gaji, set dah. Bila aku dapat gaji, 10% aku nak simpan. Set dalam kepala. Jangan bila dapat gaji, pergi tukar spoiler. Dapat gaji, pergi tukar sport rim. Dapat gaji, pergi beli baju macam-macam lah. Benda-benda yang 3 tahun memang akan habis. Geput, lusuh dan sebagainya. Tak payah. Kehendak-kehendak tuan-puan ni, kalau tuan-puan ada kehendak-kehendak yang tinggi, nak pakai baju branded, nak pakai sport rim, nak pakai spoiler yang tu, utamakan dulu simpanan untuk masa depan. Satu hari nanti kita akan berkahwin. Bila dah berkahwin, kita akan ada anak. Bila dah ada anak, anak nak masuk U. Kita nak pergi haji dan umrah. Kita nak melancong keluarga ke dunia, seluruh dunia. Nak pergi Europe dan sebagainya. Kita ada hutang yang banyak, kita nak menyelesaikan hutang. Kita satu hari nanti, kita akan pencen. Kalau kerajaan tak apalah dapat duit pencen. Kalau kita tak ada duit pencen, kita harapkan EPF saja. Tuan-puan tahu tak? Angka yang terkini, EPF yang keluarkan, B40 memerlukan 600,000 dalam EPF akaun satu dia. Untuk nak pencen sekarang ni, untuk nak bersara sekarang ni, bukan kerajaan mengharapkan EPF. Dengan kos ekonomi yang ada ni, EPF mengeluarkan, ada satu kajian yang dibuat, 600,000 untuk B40. Tuan-puan cari kalau tak silap saya dalam Sinar Harian kot. Ada. Kan? M40 berapa? Hampir 1 juta. T20, 3.5 juta. Dengan keadaan ekonomi yang tak menentu sekarang ni kan. Jangka hayat manusia, rakyat Malaysia, jangka hayat rakyat Malaysia 75 hingga 78 tahun. Lelaki 75 tahun, perempuan 78 tahun. Tapi ini kena rujuk lah. Ini saya baca data. Saya tak tahu data daripada mana. Saya ada terbaca. Kalaulah kita tak bekerja umur 60. Kita tak bekerja umur 60. Ada 15 tahun lagi untuk kita nak survive. Umur 60, nak kerja apa lagi? Orang pun tak nak ambil kita. Umur 60, geng-geng macam kita ni kan. Gen X, Gen Z, Gen Alpha, Gen Millennial dan sebagainya. Dengan kita makan fast food banyak, dengan makanan kita tak berkhasiat dan sebagainya, macam-macam penyakit ada. Umur 60 dah macam-macam penyakit dah ada. Kan 3 serangkai dan sebagainya. Kan, katalah kita umur panjang. Siapa nak ambil kerja kita lagi?
kita memerlukan satu dana persaraan yang membolehkan kita sustain untuk meneruskan kehidupan sebelum nyawa ditarik daripada badan. Jadi kita tak kerja, nak harapkan EPF ada dalam 300,000. Tak cukup. Kan? Kajian dah menunjukkan lebih kurang 600,000 untuk B40 untuk nak meneruskan kehidupan dalam keadaan ekonomi yang tak menentu sekarang ni. Sebab tu saya kata kena menyimpan. Dan saya nak bagi tahu dekat sini tuan-puan, menyimpan jangan ikut harga. Menyimpan emas ni tuan-puan, nak menyimpan, satu isu dia adalah menyimpan. Dia ada dua perkara. Satu adalah nak menyimpan. Kalau orang tu menyimpan, dia ingat satu hari nanti dia perlukan. Nak menyimpan ni ada dua. Nak menyimpan duit ke nak menyimpan apa? Ada orang dia menyimpan duit saja. Tak ada masalah. Boleh simpan duit. Tetapi saya nak bagi tahu dekat sini, duit terkesan dengan inflasi. Nilai duit sekarang tak sama dengan nilai duit 5 tahun akan datang. Nilai duit sekarang tak sama dengan nilai duit 5 tahun yang ke belakang. Sebab inflasi akan menyebabkan kuasa beli kita rendah. Duit kita tu besar angka dia, tetapi kuasa beli rendah. Berbanding dengan ni, dia ni sekarang ni, yang saya pegang ni, yang ada di depan saya ni, masih lagi belum ada nilai selagi saya tak jual. Saya peram. Saya beli RM267 1 gram. Ini adalah emas 1 gram. Emas 1 gram 999.9, emas 24 karat. Masa saya beli tahun 2022 adalah RM267. Sekarang ni kalau saya nak jual, saya boleh dapat dalam 500 lebih. Sebab dia ada spread. Sisihan antara beli dengan harga jual. Walaupun harga jual sekarang ni, Public Gold jual kepada pelanggan 627. Disebabkan spread, saya tak boleh dapat 627. Bukan setakat Public Gold je. Bukan setakat emas 999 je. Semua emas ada spread. Bila dah ada spread, nilai dia tak sama. Sebab tu kena simpan lama. Kalau saya pegang sekarang ni, tak ada nilai selagi saya tak jual. Saya akan jual bila dah capai matlamat. Contohlah ini sebagai dana pendidikan anak saya. Anak saya akan bagi sekeping untuk 1 bulan sebagai contoh. 1 minggu lah, 1 minggu. Sekeping ni saya bagi untuk 1 minggu. Katakanlah dia pergi masuk universiti sebagai contoh kan. Sekeping ni saya cairkan, nak suruh dia cairkan ke, dia nak jual ke ataupun saya jual untuk dia. Sekeping ni untuk 1 minggu. Cukup 500 untuk dia berbelanja 1 minggu di universiti. Kalau 4 tahun, cuba kira lah berapa keping yang diperlukan. Sebab tu kata kena simpan daripada sekarang. Jangan nanti ambil PTPTN. Bukan tak boleh ambil PTPTN. Hutang. PTPTN tu hutang. PTPTN tu bagus. Tetapi peminjam dia tak bagus. Kalau tak silap saya ada beberapa bilion yang tak dibayar. Ramai yang sangkut tak boleh pergi overseas sebab PTPTN tahan. Tak boleh keluar negara sebab blacklist. PTPTN tu bukan tak bagus. Dia menolong tetapi hutang. Tuan-puan nak ke berhutang? Sebab tu saya beritahu simpan daripada sekarang. Kalau tak simpan daripada sekarang rugi. Alright. So kita balik kepada sini ya. Yang saya sediakan tool ni. Mana dia? Oh ni lah. Ni tool ni. Okey. Tool ni adalah apa yang saya nak bagi tahu dekat tuan-puan sekarang ni adalah tool-tool yang saya sediakan ni adalah tool untuk nak membolehkan tuan-puan ada ilmu. Dengan ilmu yang ada ni, walaupun dia dalam bentuk tool, calculator, baby gold lah, ni satu hal lagi. Ramai orang terciduk dengan emas RM179, sekeping RM39, sekeping RM40, RM39, RM38, RM36. Sekeping 0.01 gram, harga dia RM39. Ramai orang terciduk beli 10 keping, beli 20 keping, beli 50 keping. Ramai orang terciduk. Saya nak bagi tahu tuan-puan lah. Emas tisu ni, emas kecil ni, emas besar kuku. Emas ni, macam mana kita nak kira harga dia? Dia memerlukan satu mesin yang dinamakan densimeter. Masuk emas dalam tu, dia kena masukkan emas dia. Sebab itulah kalau saya pergi dekat arah Nur, kalau saya nak jual ni, saya kena buka ni. Kalau dia nak uji, saya kena buka casing ni. Ni emas dia, tuan-puan nampak tu. Tu nampak tu tuan-puan tu. Tu yang bersilau tu yang bersilau tu. Yang bersilau kecil tu, ni yang bersilau kecil ni, itulah emas.
emas 1 gram besar ni, cuba tuan-puan bayangkan emas 0.01 gram. Besar mana? Besar kuku. Agak-agak dewan nak ambil spatula, nak kena pakai kantar, nak masukkan dalam densimeter. Macam serbuk emas lah. Nak uji. Kalau tak boleh uji pakai densimeter, nak kena uji dengan batu hitam. Ada asid. Nak kena gonyoh-gonyoh dulu. Kenapa saya tahu? Sebab saya terlibat dalam transaksi arah nur 10 tahun. Saya dulu kerja koperasi dekat UKM. Kita orang ada arah nur. Nak menubuhkan arah nur tu, ada banyak model yang kita tengok. Dan saya tahu macam mana, kat mana nak beli densimeter, macam mana nak ukur densimeter, macam mana nak menggunakan batu hitam, macam mana kita nak ukur emas tu. Supaya kita nak tahu harga dia berapa, ketulinan dia berapa. Emas dikira harga dia berdasarkan kepada berat dalam darab ketulinan. Kalau berat dia 1 gram, ketulinan dia 999.9, dia ada harga dia khas. Kalau tuan-puan pergi dekat kedai emas, kalau tuan-puan pergi dekat arah nur, dia paparkan apa? Harga emas 1 gram hari ini adalah berapa ringgit. Dia tak tulis harga emas 1 gram. Dia tak tulis harga emas 0.01 gram bersamaan dengan berapa ringgit. Dia tak tulis. Standard harga emas adalah 1 gram. Ini sebab tu saya nak bagi tahu siapa-siapa yang terlibat ni dekat sini, dah terbeli, insaf jelah. Pergi jual dekat seller. Saya nak beritahu dengan tuan-puan, siapa-siapa yang ada emas 0.02 gram, 0.0, 0.01, 0.02, 0.03 tak pernah nampak. Saya pernah nampak 0.01, 0.02 yang dijual dekat inilah TikTok dan sebagainya. Tolong jual dekat seller. Kalau tuan-puan pergi dekat kedai emas, tobatlah home, kedai emas tak akan ambil. Kalau tuan-puan nak pergi menggadai dekat arah nur, tobatlah home, kedai emas tak akan ambil. Saya ada 50 keping. Bukan isu 50 keping. Nak menguji kena ambil satu-satu ni. Katalah saya ada 50 keping ni, 0.01 ni. Satu-satu ni nak kena uji, nak kena masuk dalam densimeter. Nak kena gonyoh dengan batu hitam. Duan lah. Sama ada nak guna batu hitam. Kalau kata arah nur tu, tak ada densimeter, dia kena guna batu hitam. Nak ambil emas yang 0.01 gram. Ni, 1 gram pun besar ni. 0.01 gram besar mana? Ada kawan saya cakap, besar tak hidung. Saya cakap besar kuku lah. Besar kuku. Susah nak uji. Sebab itulah kedai tak nak ambil. Dan risiko dia premium lagi tinggi. Sebab pengurusan dia untuk nak menghasilkan emas tu terlalu teliti. Takut nanti sebab emas 999 ni lembut. Dia mudah bengkok, mudah patah dan sebagainya. Lembut, dia lembut. Dia bukan macam emas perhiasan, dia keras. Sebab emas perhiasan tu dah termasuk dengan logam-logam lain. Emas ni dia pure. Ni, lembut ni. Kalau tuan-puan tak percaya, buka ni. Ni, nampak lembut tu. Yang bersilau tu. Lembut. Nak uji payah. Tuan-puan tak percaya, pergilah. Sebab tu saya kata, siapa-siapa yang memiliki emas 0.01 gram, 0.02 gram, jual balik dekat seller. Seller bagi duit, Alhamdulillah. Kalau seller tak bagi duit, carilah dekat mana-mana. Jual. Jangan pergi dekat kedai emas. Kena maki je. Jangan pergi dekat arah nur. Tak terima. Kenapa? Saya terlibat dalam transaksi operasi arah nur dah lama. 10 tahun. Memang kita orang tak akan ambil. Tak percaya, call dulu. Pergi dekat Google. Cari kedai emas, call. Saya ada emas 0.1 gram. Saya nak jual. Nak ambil tak? Call dulu. Kalau tak percayalah, kan? Saya beritahu ni benar, betul. Saya bukan anti geng-geng yang jual tu. Tak ada masalah. Jual lah apa pun. Yang paling penting, kita ni customer ni. Jangan kena tipu. Orang nak menipu tak ada masalah. Biarlah orang menipu. Tapi jangan kita kena tipu. Kalau kita kena tipu, habislah duit kita, masa kita, buang masa je. Ada kawan saya datang rumah. Zaidi. Akak, dia panggil akak dia. Dia sebut dia akak kan. Zaidi, akak ada dapat ni nama apa? 0.5 kalau tak silap. 0.5 gram kalau tak silap. 0.5 okey lagi. Jangan akak beli, akak dapat 0.02, 0.01, 0.1 pun orang tak nak beli. Tak laku. Jenama memang jenama bagus. Jenama yang terkenal. Kan 0.5 masih lagi laku. Sebab isu dia adalah satu premium mahal, yang nombor duanya nak uji payah, dan itu adalah standard
kebanyakan kedai Rahnu dan juga kedai emas, dia akan mengambil 1 gram dan ke atas. Kalau tuan-puan nak rajin boleh. Yang tuan-puan beli 50 keping tu, tuan-puan keluarkan semua, masuk dalam mangkuk, panaskan, leburkan, dia akan jadi seketul. Boleh lah. Jom kita kira ni, jom kita kira. Dia orang jual sekarang ni RM36 ni. Ni. 0.01 gram. Dia jual RM179. Sekejap, saya tunjuk Saya tunjuk dekat sini calculator online. Ni, calculator online. Kan? Dia jual RM179. Bahagi dengan 5. 5 keping RM179. Lebih kurang RM36. Sekeping RM36. Okey, saya balik kepada sini. 0.01 gram sekeping dia beli RM36. Alright. So, harga emas sekarang ni dekat Public Gold 627. Weh, dah pukul 12. Sekejap tengok harga berubah. Dah pukul 12. 626. Nampak? Harga emas 626. Turun RM1. Tadi 627. Ni 626. Dia main macam ni lah sekarang ni harga dia. Okey, dah pukul 12 lah. Nampak ni? Okey, saya tunjukkan sini 0.01 gram dia jual 5 keping. Harga RM179. 179 bahagi dengan 5 dapat 38 tadi kan. Saya tulis kat sini paling murah RM36. Contohlah saya ambil RM36 sekeping 0.01 gram. Harga emas di Public Gold baru keluar 627, 626. Kan? Saya kira perbandingan. Cuba tuan-puan bayangkan. Apa yang tuan-puan buat adalah untuk nak menjadikan 1 gram macam saya ni, untuk nak menjadikan emas 0.01 gram tu jadi 1 gram macam saya ni, tuan-puan kena beli berapa banyak ni? 100 keping. Kenapa 100 keping? Ini formula dia. Okey, RM35 kan? Ni RM35 kan? Okey. Nak dapatkan 1 gram emas 0.01 gram. Saya ambil 1 gram, saya bahagi dengan 0.01. Kenapa? Inilah jumlah keping yang saya kena dapat daripada 0.01 gram. Nak convert kepada jadi 1 gram. Saya ulang. Nak jadikan 1 gram, tuan-puan kena guna formula ni. 1 gram bahagi dengan 0.01 gram bersamaan dengan 100 keping. Okey, kita balik kepada sini. Harga 0.01 gram dia beli RM35. Darab dengan 100, 1 gram dia adalah RM3,500. Nak jadikan 1 gram, dia kena bayar RM3,500. Kalau beli dekat Public Gold, harga 1 gram RM626 je. Murahlah Zaidi RM35 sekeping 0.01. Yang saya punya sekeping 1 gram. Faham tak? Itu saya nak bagi tahu dengan tuan-puan. Kena ada ilmu tuan-puan. Tuan-puan nak beli tak ada masalah. Orang menjual ni tuan-puan, saya pernah menjual. Marketing memang. Ailio memang power lah. Orang nak jual kereta, Ailio dia power. Orang nak jual emas, Ailio power. Senang cerita, sale and marketing ni, dia kena ada Ailio. Dia kena ada knowledge, dia kena ada ilmu. Macam-macam ilmu lah. Ilmu nak menipu orang pun ada, ilmu yang betul pun ada. Kalau tuan-puan pergi dengar dekat live geng-geng yang jual emas 0.01 gram. Abang akak, emas ni adalah bagus abang akak. Kalau kita jual memang untuk emas ni harga ni. Betul, fakta ni memang betul. Tetapi kita tak ada ilmu. Emas standard untuk kita mula simpan adalah 1 gram dan ke atas. Sebab laku kalau kita nak jual boleh digunakan untuk pajak gadai Rahnu. Kenapa? Sebab setiap emas sebelum kita nak jual, sebelum kita nak gadai, dia kena uji. Uji guna mesin nama dia densimeter ataupun dia boleh uji dengan asid dan batu hitam. Nak pegang emas 0.01 gram, gambar tu memang betul cantik, besar bulat. Macam 1 dinar tu. Macam 5 dinar saiz dia tu. Tapi emas tu serbuk emas. Nak ambil dengan spatula pun payah. Faham tak tuan-puan? Saya bagi tahu dengan tuan-puan ni ilmu. Saya tak memusuhi dia orang.
Saya tak pernah serang diorang dekat sana apa semua. Saya nak bagi tahu, ilmu saya adalah kalau nak menyimpan emas, pastikan kalau nak menyimpan emas fizikal lah, emas fizikal, pastikan tuan-puan ada at least 1 gram. Dekat public gold ada 0.5 gram, 0.25 gram untuk congratulation dan sebagainya sebab murah untuk kita nak bagi hadiah kepada orang kan. Tetapi kalau kita nak menyimpan simpanan yang boleh kita gunakan untuk masa depan, use case adalah 1 gram dan ke atas sebab layak pergi Arahnu, jual senang. Siapa-siapa yang dah terbeli 0.01 gram, satu bundle, satu kotak, 20 keping, 50 keping, jual balik dekat seller. Sebab kedai emas tak beli. Arahnu tak boleh masuk. Itu dinamakan ilmu. Sebab itulah saya buat saya punya BioLink saya ni, saya letakkan bukan setakat marketing. Saya ada marketing juga tuan-puan. Ni BioLink saya ni, kalau tuan-puan pergi dekat TikTok, zahidihalim.com, inilah tuan-puan jumpa. Saya buat marketing juga dekat sini, daftar akaun apa semua ni, apa semua kan. Tapi dalam masa yang sama, kalau tuan-puan ada button ni, tuan-puan klik dekat button ni, dia akan berpusing. Ini adalah ilmu yang saya bagi dekat tuan-puan supaya tuan-puan cakna ilmu yang berkaitan dengan transaksi jual beli emas. Tak tahu tentang public gold, tanya dekat sini. Tak tahu tentang dollar cost averaging ataupun pemurataan harga, boleh tengok kat sini. Tak tahu tentang macam mana kita nak target simpan emas ke simpan duit, boleh tengok dekat sini. Ini baby gold kan, emas tisu, emas yang besar kuku tu, boleh tengok dekat sini. Ini lagi dahsyat. Ini yang saya beritahu sekarang ni. Ramai orang terduduk. Dekat sini. Pada bulan Januari yang lepas, all time high harga emas. Ramai orang ada emas pergi dekat Arahnu. Pergi dekat Arahnu, dia dapat duit, dia beli emas. Dia pergi dekat Arahnu lagi, berulang kali. Sampailah duit tu dah tak boleh nak beli. Dia ada emas, dia jual, dia pergi gadai dekat Arahnu, dia dapat duit dalam 75%. Dia beli emas lagi, dia pergi gadai lagi, dapat duit. Dia beli emas lagi, dia gadai lagi. Itu dipanggil looping. Dia looping emas. Okey, teknik leverage. Apa yang saya nak bagi tahu, siapa-siapa yang pernah buat begitu, pergilah taubat. Pergi bertaubat. Kenapa? Ni. Mufti Kebangsaan Irsyad Siri ke-357, hukum menggadai emas bagi tujuan pelaburan emas yang baru. Maksud dia apa? Ada emas, pergi gadai. Dapat duit, beli emas, gadai lagi. Tambah hutang, duit dapat, beli emas, gadai lagi. Tambah hutang, dapat duit, beli emas, gadai lagi. Dia panggil looping. Ini tahun 2020 tau. Ni. Hukum ni dikeluarkan pada tahun 2020. Ni. 8 Januari 2020. Fatwa ni tuan-puan. Sebagai umat Islam, kita kena ikut fatwa ni. Apa soalan dia? Assalamualaikum warahmatullahi Datuk Seri Mufti. Saya mendapat tahu bahawa emas adalah pelaburan terbaik untuk jangka masa panjang. Ini fakta. Emas adalah pelaburan terbaik untuk jangka masa panjang. Itu fakta. Saya juga membeli emas dan menyimpan untuk masa depan. Ini adalah tabiat yang baik. Tabiat orang kaya. Dia ada duit, dia beli emas. Tabiat orang kaya. Persoalan dia tanya dekat sini. Boleh tak saya gadai emas yang ada dalam simpanan saya dan saya beli emas yang baru bagi tujuan untuk nak menambah pelaburan sedia ada. Konon-konon kita nak bisneskan emas. Kita nak fungsikan emas. Ada emas, pergi gadai. Dapat duit, beli emas, pergi gadai. Nak fungsikan emas. Nak tambah lagi duit. Apa jawapan dia? Ini boleh baca dekat bawah. Okey, saya ambil dekat sini saja. Dekat bawah sekali ni. Semua keluar dengan nas dan sebagainya. Ni mufti kot yang jawab. Nampak ni? Sebagai kesimpulan, kami cenderung menyatakan perbuatan menggadai emas yang sedia ada bagi tujuan membeli emas yang baru. Tujuan pelaburan. Makruh. Siapa-siapa yang pernah buat looping emas. Beli emas, gadai. Beli emas lagi, gadai. Beli emas, gadai.
pergilah taubat. Makruh ni tak haram, boleh buat, tapi tak dapat pahala. Kan? Kalau kita nak dapat pahala, kalau kita nak dapat berkat, buatlah benda-benda yang ada keberkatan. Jangan buat benda-benda haram. Kita takut nanti terlalu banyak sangat benda-benda makruh yang kita buat, dia akan menyebabkan hidup kita tak menentu. Kan? Anak tak berapa nak pandai. Contoh, saya bagi contoh ni, kan? Kereta asyik pancit. Contoh, kan? Dekat office selalu kena maki dengan bos, kena marah dengan bos, kan? Macam-macam, kan? Bila hidup kita terlalu banyak buat benda-benda makruh. Kenapa? Hutang. Hutang ni benda yang tak dibenarkan dalam Islam. Tetapi Ar-Rahnu adalah mikrokredit yang diberikan kepada orang awam ataupun masyarakat dalam keadaan terdesak. Kau dah terdesak, gaji dah habis, engkau ada emas, pergi gadai untuk dana kecemasan. Untuk kecemasan, bukan dana kecemasan. Untuk kecemasan. Nanti bila dah ada duit, kau pergilah tebus balik. Jangan kau biar macam sekarang ni. Geng-geng yang pergi menggadai beli pada bulan Januari sekarang ni tengah terduduk. Sebab emas yang ada tu, hutang yang ada tu tak mampu ni. Harga emas yang sekarang ni tengah turun ni, tengah rendah ni, tak mampu nak bayar jumlah hutang yang ada. Ada orang hutang sampai beratus ribu. Tuan-puan, harap-harap tuan-puan ambil cakna benda ni. Sebab kalau tuan-puan tak ambil cakna benda ni, dia akan menyebabkan kita bergelumang dengan benda-benda makruh. Kita buat sunat, dapat pahala. Kita buat benda makruh, tak dapat pahala. Tapi Allah tak suka. Kan? Syaitan sukalah kita buat benda-benda yang makruh ni. Allah tak suka. Benda tu tak haram, tapi makruh. Alright? Okey, saya pergi kepada sini lagi. Nampak ni, looping emas, zakat emas, siapa-siapa yang tak tahu. Ada kawan saya. Ini lagu lagi lah. Saya nak marah pun tak boleh, kawan kan. Tapi marah jugalah dekat dia. Tapi marah-marah manja kan. Aku malas saya nak simpan emas. Kena bayar zakat. Kepala otak engkau, cakap dia. Engkau kerja, zakat pendapatan kena bayar. Engkau ada harta, zakat harta kena bayar. Engkau berniaga, zakat perniagaan kena bayar. Engkau nak raya, zakat fitrah kena bayar. Zakat ni semua benda. Cucuk, dia ada. Zakat cucuk tanam, zakat pendapatan, zakat perniagaan, zakat ternakan. Semua kena. Tiba-tiba pula, engkau emas kena zakat, engkau tak nak bayar. Semua benda kena zakat. Ada emas perhiasan, cara kiraan dia macam ni. Emas untuk simpanan, cara kiraan dia macam ni. Semua kena bayar zakat. Tak bayar zakat, tak boleh berdosa. Kena bayar zakat. Ni spread emas. Kena tahu. Beli emas hari ni nak jual. Dia tak tahu ada spread. Dia ingatkan boleh. Kenapa lah? Aku beli tadi. Lepas tu aku nak jual esok. Harga dia rendah. Tak ada ilmu. Sama juga. Kita pergi kedai. Katalah pergi dekat kedai emas. Kedai barang kemas kan. Belilah gelang satu. Keluar pada kedai. Alamak, tak jadi lah. Pergi jual balik kedai tu. Confirm tak dapat harga tadi. Dia ada spread. Harga emas perhiasan lagi lah. Spread dia 20% sampai 45%. Lagi tinggi. Dekat public gold, spread emas 999 hanya 9% je. Bawah 10% lah. Dan ini saya nak tunjuk kepada tuan-puan. Saya tak boleh buka lama yang ni. Sebab nanti TikTok marah saya. Okey, saya nak bagi tahu tuan-puan, kenapa saya nak menggalakkan tuan-puan untuk nak menyimpan emas. Kalau kita tak menyimpan emas tuan-puan, tak ada masalah, boleh je. Tetapi tuan-puan kena ingat, duit terkesan dengan inflasi, nilai dia semakin lama semakin mengecil. Emas tak terkesan dengan inflasi, nilai dia semakin lama semakin tinggi. Saya nak tunjuk kepada tuan-puan yang ramai duk tanya pasal harga. Nampak? Harga emas untuk satu hari ni, satu hari ringgit Malaysia gold. Nampak ni, dia fluctuate. Emas ni dia berubah macam di public gold. Emas fizikal di public gold berubah setiap 20 minit sekali. Di public gold, emas fizikal berubah setiap 20 minit sekali. Satu hari 72 kali berubah. Okey? Satu hari 72 kali berubah. Ni, saya nak tunjuk public gold lah. Public gold ni, dia ada paparkan harga emas fizikal. Ni emas fizikal ni. 5 gram harga dia macam ni. 10 gram harga dia macam ni. PG sell ni maksud dia public gold
jual kepada pelanggan. PG buy ni adalah public gold beli daripada pelanggan. Cuba tengok harga beli. Kalau tuan-puan beli 5 gram RM3,131. Dah beli lepas tu nak jual. Public gold hanya ambil RM2,849. Sisihan ni lah yang dinamakan spread. Ada orang sebut susut nilai. Tapi dia bukan susut nilai. Susut nilai ni benda-benda yang nilai dia rendah. Emas bukan susut nilai. Dia panggil spread. Terminologi dia adalah spread. Nampak? Harga ni tuan-puan di public gold berubah setiap 20 minit sekali. Ni. Satu hari semua harga ni berubah. Kalau dia kekal-kekal lah. Maksud dia ada perubahan. Selama 72 kali dalam satu hari. Yang ini berubah setiap 24 jam. Tetapi kalau market haywire, satu hari mungkin 4-5 kali. Dulu ada pernah sekali. Satu hari 4-5 kali berubah. Tapi sekarang ni, setiap pukul 12 tengah malam. Setiap 12 tengah malam, harga gap Gold Accumulation Program ni, dia akan berubah setiap 24 jam. Dan minimum untuk kita nak membeli emas, gap adalah RM100. Kita akan dapat 0.0197 gram. Ini 0.01. Ini bukan emas fizikal. Yang saya cerita baby gold tadi tu, emas fizikal. Ini adalah tempat untuk kita nak accumulate. Kita nak simpan gram kita. Kita nak kumpul gram kita. Bila dah banyak nanti, saya dah kumpul. Sebulan saya kumpul RM300. Beli. Bila ada duit lebih, saya beli lebih. Sampailah tahap kita dah ada 10 gram sebagai contoh dalam Gold Accumulation Program. Kita boleh withdraw keluarkan emas fizikal. Nampak? Itu yang saya nak bagi tahu. Okey? Yang saya nak bagi tahu dengan tuan-puan adalah tak sama ni. Ni tak sama. Ini adalah emas fizikal. Tak ada pun 0.1 gram. Ni kat sini dia ada. Ni kat sini dia ada 1 gram dekat sini kat bawah ni. Ni, nampak ni. Public gold ada emas 0.5 gram. Paling kecil. Okey? Contoh emas untuk thank you. Congratulations. Macam ni lah. Macam ni juga. Tapi dia punya kad dia untuk congratulations. Thank you. Contoh macam tu lah. Emas-emas yang kita nak buat bagi gift kepada orang. Tapi dekat sini adalah 1 gram suku dinar setengah dinar. Dan emas yang besar-besar, inilah saiz dia. Di public gold dia tak akan mempromosikan 0.000 gram tu. Tak ada. Alright? Saya nak bagi tahu. Okey, jap saya buang mufti ni. Baby gold saya buang, calculator saya buang. Public gold, okey. So yang tadi ni looping ni saya buang. Ini saya nak tunjuk yang ni. Ni. Harga satu hari macam ni. Kalau kita pergi kepada 7 hari, cuba tengok. Dia naik, lepas tu dia turun sikit, dia naik, fluctuate. Okey? Nampak ni. Gedebak, gas naik atas. Okey, trend sekarang ni trend meningkat. 30 hari. 60 hari, nampak. Daripada rendah dia turun, lepas tu dia naik balik. Sebab tu saya kata, kalau nak menyimpan emas, nak membeli emas, jangan tengok harga, tengok duit yang ada kat poket. Tak ada duit, tak payah beli. Tapi rugi. Tak ada aset. Untuk masa depan, anak nak masuk U, tak ada duit nak simpan. Dah lah menyimpan duit pun tak melekat. Emas pun tak melekat. Saya nak bagi tahu tuan-puan. Ni saya nak bagi tahu tuan-puan. Saya nak bagi tahu yang ni. Ni saya nak bagi tahu yang ni. Ni saya nak bagi tahu ni. Ni ayat yang saya buat ni bukan saja-saja tau. Especially dekat sini. Ni. Especially dekat sini. Apa yang saya nak bagi tahu dengan tuan-puan adalah siapa-siapa yang boros, yang menyimpan tak melekat, tak pernah menyimpan, tak reti nak menyimpan, mulalah simpan dengan emas. Sebab sejak saya menyimpan emas tuan-puan, saya ni boros tuan-puan. Boros yang amat sangat, duit tak pernah ada. Saya mula menyambung tabung haji pada tahun 2000. Saya menabung tabung haji untuk nak pergi haji. Yang 1,300 tu pendaftaran haji pada tahun 2000. Dan saya minta HR saya potong gaji majikan masuk dalam tabung haji. Saya pergi haji tahun 2024. Disember 2023, baki akaun tabung haji saya agak ada berapa? Saya mula buka akaun tabung haji pada tahun 2000.
Saya minta HR saya, kalau tak silap tahun 2009 lah. Tahun 2009 saya minta HR saya potong gaji masuk dalam tabung haji sebulan 500. Agak-agaklah Disember 2023 ada berapa? Ada RM1,440. Kenapa? Sekarang ni simpan duit dalam tabung haji mudah nak keluar. Kita link dengan online banking, kita link dengan bank card dan sebagainya. Saya link dengan kad bank rakyat. Duit gaji dapat, tapi bila time perayaan duit tak cukup. Pinjam sekejap. Duit tabung haji ni pinjam sekejap. Sampai ke satu tahap dah tak boleh nak keluar. Balance 1,300 lebih. Tapi tak boleh keluar. Sebab itu tabung haji dah lock. Memang tak bagi kita keluar. Sebab itu adalah pendaftaran haji. Sebab tu saya beritahu tuan-tuan, walaupun saya minta HR saya konsisten menyimpan duit dalam akaun tabung haji sejak tahun 2000 lebih lah, 2009 kalau tak silap. Sampai tahun 2024, 2023 Januari, Disember, balance akaun dalam tabung haji saya tu ada RM1,440. Pergi mana? Inilah masalah orang boros. Dia pinjam sekejap, dia tak bayar balik. Duit masuk, tak bayar. Duit masuk, last kali dah tak boleh nak keluar. RM1,440, boleh keluar RM100 je lah. Kan sepatutnya RM1,330 tu kena simpan dalam tu untuk pendaftaran haji. Pada tahun 2022, asbab saya menyimpan emas, saya dah target. Emas ni aku nak simpan untuk pergi haji. Saya tak simpan duit untuk pergi haji dalam akaun tabung haji. Saya menyimpan dalam bentuk emas. Kita orang menyimpan dalam akaun gap lah. Dalam akaun gap. Ada duit lebih, kita simpan lebih. Ada 500, kita beli emas dalam akaun gap, 500. Ada 1,000, kita beli 1,000. Ada satu tu kebetulan dulu boleh buat EPP dan sebagainya. Macam sekarang, EPP masih lagi beku ataupun tangguh dengan disebabkan oleh harga haywire sekarang ni. Dulu boleh buat EPP. Dulu kita orang ada 20 gram. Kita orang ada 10 gram. Kita orang ada 10 dinar. Ada 5 dinar dan sebagainya. Tetapi disebabkan oleh dah nak sampai pergi haji, emas-emas fizikal yang kita keluarkan tu, terpaksalah jual untuk nak pergi haji. Pergi dekat menara, jual semua sekali, 165 gram. Dapat lebih kurang dalam 50,000 masa tu. Masa tu 50,000. Waf saya 25,000, saya 25,000. Kami berdua untuk muasasah pada tahun 2024. Nak bagi tahu dekat sini tuan-puan, siapa-siapa yang boros, kalau simpan duit, mata dia rambang. Dia kejap pinjam. Ada setengah orang sampai ke satu tahap, Dek, pinjam duit anak. Abang, pinjam duit anak. Acu, pinjam duit anak. Kan? Ni kita nak balik kampung ni. Adik, abah nak pinjam dulu. Adik, duit raya tadi dapat berapa lah? 500. Agak abah pinjam 300. Nak isi minyak. Cuba bayangkan. Lepas tu tak bayar. Pinjam duit anak bagai. Kan? Ini tambah pula duit kita sendiri dalam tabung haji tu. Kita tahu boleh keluar dengan bank dan sebagainya. Ini untuk geng-geng boros. Geng-geng tak boros tak payahlah. Disiplin. Okey lah. Tapi saya nak beritahu. Nilai emas masa kita menyimpan. Harga dia rendah. 5 tahun lagi. Harga dia tinggi. Sebab tu saya kata. Saya beli emas ni. Harga dia RM267. RM267. Harga sekarang ni adalah RM626. Saya dah untung. Betul tak? Sebab tu saya kata menyimpan awal. Harga murah. Kita simpankan. Kita simpan ni. Selagi kita tak jual, nilai dia tak ada. Harga dia ada dekat luar. Tetapi selagi kita tak jual, nilai dia tak ada. Ini memang betul. Yang saya tahu sekarang ni, harga pasaran emas di Malaysia, di Public Gold, RM626 1 gram. Masa saya beli hari itu, RM267. Saya dah ada untung. Kan? Selagi saya tak jual, tak ada nilai, tak ada value. Nilai dia akan dikira bila kita jual. Bila dah jual, dapat duit. Duit tu lah ada value dia. Faham tak? On paper. Dipanggil on paper. Value dia adalah saya dah untung berapa persen kan. Tetapi untuk real life, real time, pergi jual, baru ada value dia. Orang bagi netbook lah. On paper ataupun on book value kan. Sebab tu saya beritahu dekat situ.
Siapa-siapa yang boros, tolong berjinak-jinaklah dengan emas. Dan kalau tak tahu nak menyimpan emas, boleh tanya dengan saya. Saya boleh menjadi mentor untuk menjadi tumpuan, mengajar tumpuan menjadi penyimpan emas secara betul, tepat dan selamat. Supaya bila tumpuan betul kaedahnya, tepat syarikatnya, selamat duit tumpuan. Okey, sebab tu kenapa saya menyimpan emas di public gold, ini antara dia lah. Kenapa saya menyimpan emas? Emas kali inflasi. Emas kali seboros. Okey, emas adalah magnet kekayaan. Saya menyimpan emas ni tuan-puan, dia nak tambah lagi. Dia nak tambah lagi. Tuan-puan pernah tak mengumpul stem? Kalau kita yang biasa mengumpul stem, saya dulu masa sekolah rendah memang saya suka mengumpul stem. Dulu dekat kampung, surat semua sampai dekat kedai tau. Dekat kedai runcit dekat rumah kita orang lah. Postman memang tak akan hantar dekat rumah. Dulu-dululah kampung saya. Kampung saya. Dia akan simpan dekat, dia akan hantar dekat kedai. Jadi one stop center untuk semua-semua surat. Saya pun bila postman datang, saya akan pergi lah. Tunggu orang ambil surat. Tengok ada Selangor. Cik, boleh tak saya nak ambil stamp? Nak minta stamp daripada orang. Seronok. Postman datang lah. Lari pergi ke ni. Pergi ke kedai runcit kan. Tengok ada satu tu daripada overseas kan. Anak dia duduk overseas, hantar surat ke apa benda tak tahulah kan. Cik boleh tak saya nak ambil stamp ni? Cantik tu. Memang dia orang akan bagi kan. Selangor ada banyak stamp Selangor. Burung enggang lah. Tema burung, tema bunga, tema macam-macam. Album stamp tu kan, kita ada satu album tu, yang ni Selangor je. Ini wilayah je. Ini Perlis, Kedah kan. Dia ada corak macam-macam. Macam ni lah. Dulu kumpul stamp. Sekarang ni kumpul emas. Kan? Kita ada album, masukkan dalam album ni. Kalau kita tengok memang dia akan jadi magnet kekayaan sebab dia nak tambah lagi. Dia nak tambah lagi. Tapi tambah dia ada limit dia lah. Bila dah capai matlamat, dah capai tujuan, jual untuk merealisasikan tujuan tu. Right? So emas ni diterima di peringkat global. Tuan-puan boleh tengok dekat VTT saya dekat TikTok. VTT saya yang nombor 2. Saya menjual emas di Masjidil Haram. Depan Masjidil Haram tu ada beberapa kedai emas. Saya jual tanpa banyak soal. Saya jual 1 dinar. Dia tak tanya engkau beli emas kat mana, sijil dia apa macam mana. Dia buka 1 dinar tu, dia timbang dalam densimeter, dia tekan kalkulator, galah. Dia cakap ini harga dia. Saya dapat 1440 dinar. Dinar pula, rial. Kan tanpa banyak soalan, tanpa banyak soal. Memang mentor-mentor saya, kawan-kawan saya semua dah pergi overseas, dia akan jual tanpa banyak soal. Sebab emas ni, cara untuk dia nak kira adalah berat darab dengan ketulinan. Sebab tu saya kata, nak dapatkan ketulinan tu dia kena uji dengan densimeter dengan batu hitam. Alright? Sebab tu saya kata emas yang besar ni lebih baik untuk kita simpan dan mudah untuk diuji berbanding dengan emas 1 gram pun susah nak uji. Okey. Tabiat menabung, kalau kita simpan emas memang automatik. Kita beli emas, kita simpan, kita beli emas, kita simpan, dan dia ada tabiat menabung. Sebab tu saya kata tadi, ayat saya tadi kan. Orang yang ada duit belum tentu memiliki emas sebab dia tak ada ilmu. Tetapi orang yang ada emas confirm dah ada duit sebab emas tu ada nilai duit dalam ni. Jadi kena ada ilmu lah. Dan emas juga adalah mudah diwangkan ataupun mudah dicairkan. Kalau terdesak, kita ada Rahnu, kita ada kedai-kedai dan sebagainya. Kita sebagai orang Islam, kepada orang-orang Islam, janganlah kita pergi dekat pajak gadai. Pergi dekat pajak gadai Rahnu ataupun Islamic. Jangan pergi dekat pawn shop biasalah sebab tak patuh syariah. Rugi kita buat benda-benda yang tak patuh syariah ni. Kenapa saya pilih public gold? Inilah punca dia. Sijil patuh syariah nombor 1 sebagai seorang Muslim, sijil patuh syariah. Yang nombor 2-nya adalah dari segi struktur organisasi dia, syarikat ni stabil. Okey. Dan kalau syarikat stabil, kita tahu dia akan kekal lama. Banyak anugerah yang dia dapat daripada dalam dan luar negara. Nak memulakan simpanan emas hanya RM100 di public gold. Okey. Melalui account gap, dan kita ada mobile app, kita boleh menyimpan emas di dalam app, dan emas tu adalah emas fizikal. Walaupun kita nampak angka, tetapi emas tu adalah emas fizikal dan patuh syariah. Alright. Dan ini ada gold in transit. Kalau kita nak withdraw, dia akan hantar ke rumah kita dengan diinsurankan
untuk emas yang bawah 22 gram. Okey, maksud dia kalau jadi apa-apa daripada HQ nak hantar, daripada kilang nak hantar ke rumah kita ataupun alamat yang kita declare, akan ditanggung oleh insurans. Alright. So Public Gold adalah syarikat menjual dan membeli emas. Yang ni yang best. Saya nak beritahu tuan-puan, kalau tuan-puan ada emas pusaka dan emas pusaka tu memang dah jadi hak milik tuan-puan. Contohlah, orang tua kita masa ada dulu dia kata, ini aku bagi untuk kau. Emas aku ni aku bagi untuk kau. Kan? Kita ambil lah emas pusaka tu. So emas pusaka tu masa kita beli dulu, masa beli, mak bapak kita beli tu murah. Kalau kita jual sekarang ni, harga dia sangat-sangat mahal. Dan saya nak beritahu apa dekat sini, dekat Public Gold declare dalam website dia, Public Gold kata, kami membeli emas bukan jenama Public Gold. Saya tunjuk tuan-puan terus lah. Saya tunjuk senang. Ni. Kami membeli emas bukan jenama Public Gold dengan harga ni. Ni. Siapa-siapa yang ada emas, okey, siapa-siapa yang ada emas 916 pergi jual dekat Public Gold. Sebab apa? Sebab Public Gold dah bagi tahu kami menawarkan harga buyback, maksud dia ataupun pelanggan boleh menjual emas mereka ke Public Gold dengan harga antara yang tertinggi. Tuan-puan tak percaya, tuan-puan boleh compare. Call dengan kedai emas lain, kedai emas A, kedai emas B, Google ya kedai emas yang berdekatan. Cik, kalau saya nak jual emas 916, berapa 1 gram? Compare dengan Public Gold. Dan saya boleh jamin, antara Public Gold menawarkan antara yang tertinggi di pasaran. Kalau tuan-puan ada emas 999, tak kisahlah jenama apa pun. Ini cerita dia bukan jenama Public Gold. Emas 916, emas perhiasan dan juga jongkong ataupun gold bar yang bukan jenama Public Gold. Pergi jual dekat Public Gold. Sebab Public Gold ambil harga yang tertinggi, antara harga yang tertinggi di syarikat. Di syarikat lah, di Malaysia. Dan tuan-puan kena daftar. Nak daftar, tuan-puan guna Public Gold PG code saya. Dekat saya punya bio link tu ada PG code PG 00869670. Boleh gunakan PG code tu. Sebab nanti saya boleh bimbing tuan-puan. Sebab Public Gold, syarat dia untuk kita nak menjual dan membeli emas, dia kena daftar jadi pelanggan. Kalau tak ada PG code lagi, boleh guna PG code orang lain dan orang lain tu kena datang lah. Tapi kalau tuan-puan nak ada menjadi pelanggan Public Gold, kena daftar sebagai pelanggan dan dia kena ada introducer. Introducer tu tuan-puan boleh pilih saya lah, PG 00869670. Tuan-puan boleh pergi dekat sini. Ni dekat sini ni. Dekat bio link saya dia saya tulis lah. Kan PG 00869670 atas nama wife saya. Kami dalam proses untuk nak tukar lah. Sekarang ni saya yang duduk di depan, wife saya ni duduk di belakang tabi. Tapi PG code ni adalah PG, number membership adalah number wife saya. Sebab itulah saya akan bertukar kepada ni. Kita orang akan bertukar kepada Zahidi and Rohaya Network. Okey, ZNR Network. ZNR Network ni adalah kami lah, ZNR Network. Kita akan tukar kepada syarikat nantilah dalam proses. Okey, tak ada lagi orang risau kan. Zahidi yang duk promote, tapi bila register atas nama wife dia, atas nama perempuan, orang tak tahu wife saya kan. Sebab tu saya bagi tahu dekat sini, kami berdua adalah dekat sini pun saya tunjuk kami berdua kan, Zahidi dan Rohaya. Boleh tengok nama Rohaya. Sebab Public Gold dia memang nak kalau salah seorang, kalau dua-dua orang dealer, dia akan guna seorang PG code. Public Gold bagi tahu kalau dua-dua orang suami isteri menjadi dealer, guna satu PG code saja, tak perlu guna semua sebab dia akan bersama-sama. Dapat reward sama-sama atas satu PG code. Dia tak galakkan. Nak buat boleh tapi berasingan lah. Rugi. Dari segi apa? Adalah dari segi leadership dan sebagainya. Rugi. So siapa-siapa yang nak jadi dealer pun boleh boleh tanya dengan saya. Saya pun boleh bimbing macam mana untuk nak menjadi dealer yang baik. Okey. Dan ada syarat-syarat dia. Alright. Apa lagi? Ni. Saya nak tunjuk dekat sini, saya nak habiskan ni. Saya nak habiskan ni. Okey. Ni.
beli jual emas terpakai. Kalau tuan-puan ada emas 919, 916, 999, kalau tuan-puan ada bukan jenama public gold, pergi jual dekat public gold. Nak jual kat mana? Ni public gold ni kalau tuan-puan pergi, dia ada menu dekat sini, ni about us. Pergi dekat about us, dia ada about us dia ada ni find us. Find us. Find us. Ni dia ada. Our branch dia ada dekat mana? Alostar dekat mana? Semua ada ni semua. Semua ada ni. Ni alamat-alamat semua ada dekat sini. Pergilah siapa yang duduk dekat Alostar, dekat Kedah ada 2. Dekat Alostar dengan Sungai Petani. Dekat Penang ada 1, dekat Perak ada 1. Okey. So dekat center banyaklah. Central ni banyaklah. So dekat sini ada, dekat sini ada, dekat Ampang ada, dekat Bangi ada 4 kan. Alright, dekat East Coast, dekat Kelantan ada dekat Kota Baru, Terengganu dekat Kuala Terengganu, Pahang dekat Kuantan. Dekat Seremban kita ada Negeri Sembilan dekat Seremban, Melaka, Johor dekat Johor Bahru, okey, East Malaysia, Malaysia Timur. Kemudian kita ada di Sarawak di Kuching, Kuching ada Sarawak ada 2, and then di Sabah ada 2. Alright. Kalau ikut negeri dekat sini, public gold tak ada kat Perlis. Sebab apa? Dekat dengan Kedah. Sebab tu satu negeri satu. Satu negeri satu. Tuan-puan boleh pergi dekat branch yang berdekatan. Dekat sini ada gold ATM machine. Gold ATM machine ni banyak lah. Kalau kita tengok dekat Perlis ada. Nampak? Perlis ada KDE dengan UTC. Kedah ada. Kedah ada 3. Komplek Gua Utama, Aman Central dengan Kulim MyTech Park. Okey, Alostar ada, Jitra ada. KDE Jitra ada. Alright. Oh, Jitra pun ada branch Jitra. Saya asal daripada Jitra. Alright. So nanti boleh tengoklah. Okey, apa market Maidin lah, kebanyakan Maidin ada. Okey, Lotus Jitra pun ada. Lotus Jitra pun ada. Ini ATM machine. Gold ATM machine. Gold ATM machine ni rupa dia macam ni lah. Ni bawah sekali ni. Ni rupa dia macam ni. Ni rupa dia macam ni. Gold ATM machine. Pernah tengok tak? Kan? Kita boleh beli gold dekat sini. Boleh keluarkan daripada Gap. Siapa-siapa yang dah ada account Gap boleh keluarkan daripada sini. So boleh bayar pakai QR, boleh bayar pakai bank card dan sebagainya lah. Boleh credit card dan sebagainya. Credit card saya tak pasti, tapi bank card saya tu ada. Ni boleh keluar daripada Gap dan sebagainya. Alright. Okay. Dan last but not least adalah harga memang terdus lah. Dia dipaparkan di website Public Gold ni macam saya tunjuk tadi. Ini antara produk-produk Public Gold. Kita ada apa small bar dan juga small bar lah. Okey, kita ada ini yang dinar ni shilling emas. Dia ada ini yang besar-besar. Okey. Yang besar-besar ni kita panggil bar emas ataupun gold bar. Dan ini adalah jongkong. Selain daripada itu ada juga silver, okey, dan sebagainya. So kalau tuan-puan nak baca e-book boleh pergi dekat sini. Bila tuan-puan pergi dekat sini, masukkan nama, masukkan nombor WhatsApp, masukkan email, lepas tu tick dengan ni, tuan-puan boleh tuntut on the spot. Tuan-puan akan dapat e-book percuma. Dalam e-book tu macam-macam. Jom saya tunjukkan. Jom saya tunjukkan contoh e-book tu macam mana kan. Saya belanja dekat sini lah. Tapi tuan-puan kena masukkan sendiri nanti lah. M. Zahidi. Contoh lah kan. Masukkan nombor handphone yang betul lah. Sebab nanti untuk senang nak ni kan. Saya nak hantar. Alright. So saya dah tanda. Saya tuntut e-book. Bila dah tuntut, nampak ni. Dia keluar tahniah. Tahniah dan syabas. Okey, nampak dah right kan. Saya baca e-book. Dia terus on the spot dapat e-book. Okey, inilah e-book dia. Tuan-puan boleh tengok dekat sini. Ini kulit bab 1. Dia cerita tentang penggalan emas. Macam mana emas harga daripada dulu sampai sekarang masih lagi berlaku. Dia adalah kekal sepanjang zaman. Ini saya beritahu ni. Nama ni ZNR Network. Nanti kita orang akan register dealership kita orang atas nama ZNR Network. Zahidi and Rohaya Network. Ini adalah syarikat yang berdaftar dengan SSM lah. Dan kita akan gunakan PG code ni. Jadi orang tak confuse lah. Yang buat live Zahidi. Tetapi register atas nama Rohaya.
Bila dah ada ZNR network nanti tak ada masalah. Okey, bab 1 tentang pengenalan, dia akan cerita juga dekat sini dia ada dia boleh jawab quiz. Dia ada quiz kat sini boleh jawab. Bab 2 dia cerita pasal kenapa simpan emas. Bab 3 dia cerita cara mudah nak simpan emas. Bab 4 kelebihan emas fizikal ataupun akaun emas. Bab 5 kesilapan biasa orang menyimpan emas. Okey, bab 6 elak penipuan simpanan emas. Ni banyak ni kes-kes penipuan emas. Bab 7 langkah pertama memulakan simpanan emas dan bab 8 adalah kesimpulan. Nampak ni. Semua ada dalam ni lah. Okey, dan dia ada kuis dan sebagainya. E-book ni adalah percuma dan dia bagus untuk tuan-puan untuk nak faham tentang simpanan emas secara betul, tepat dan selamat. So dia ada 8 bab. Okey, percuma saya bagi. Percuma. Tuan-puan just isi saja borang yang saya sebut tadi. Kalau tuan-puan tak isi borang, dia tak akan keluar macam ni. Alright. Ini saya bagi percuma sebab tujuan dia adalah supaya tuan-puan cakna ilmu yang ada tentang simpanan emas. Alright. Itu e-book tuan-puan boleh baca dan tuan-puan boleh simpan, save dan sebagainya. Alright. Cara nak mulakan simpanan emas tak ada cara lain. Tuan-puan pergi daftar ni, button-button ni. Orang lain cakap sila manfaatkan ke-6 button ni. Jadi saya pun samalah. Sila manfaatkan ke-6 button ni. Okey, ini oleh Wasabi saya. Ini adalah saya punya Wasabi channel. Ini kalau nak daftar dewasa. Ini nak daftar junior. Ini kalau nak join saya punya tele. Dan ini adalah e-book percuma. Yang ni anak panah naik ke atas lah. Anak panah naik ke atas. Okay. So, ni ada satu lagi. Lupa tak beritahu. Dia ada video. Tuan-tuan pergi dekat video. Okay. Saya buat video, ada video tutorial, ada video umum. Ni baru ni, baru. Ni baru saja dan ada rakaman live. Setiap kali saya buat rakaman live TikTok, saya akan upload dekat sini. Ini saya tak ingat tarikh berapa. Saya baru buat ni 2 hari lepas. Okey, saya tambah dekat sini. Tujuan dia apa? Supaya landing page saya ni adalah landing page yang berilmu untuk tuan-puan. Tuan-puan boleh buat rujukan. Live saya ni kalau tuan-puan tertinggal, tak sempat nak join live saya ni kan. Sebagai contohlah. So boleh tengok dalam ni, dalam video pergi dekat menu video ni. Ni menu utama, pergi dekat video. Okey, ni baru saya buat. Okey, dia ada video tutorial. Baru ada 2 video. Nanti saya akan naikkan lagi, masukkan lagi. Kemudian dia ada video umum. Ini lebih kepada video-video promosi lah. Dan kalau tuan-puan nak tengok live TikTok, dekat sini. Saya baru ada 5. Sebelum-sebelum ni saya tak sempat nak save. Bila tak sempat nak save, dia hilang macam tu lah. Sebab TikTok bagi 30 hari je. Kalau saya buat live ni, TikTok bagi 30 hari je saya boleh save. Saya terlupa nak save. Jadi tak ada. Jadi ini yang 5 yang saya sempat buat save. Ini 43 minit live saya. Ini 1 jam 6 minit. Tuan-puan bila tengok, contohlah saya buka. Saya buka ini, nampak ni. Dia akan pergi dekat YouTube. Okey. Pergi dekat sini, boleh scroll lah. Tengok apa yang saya bercerita, berceloteh dan sebagainya. Tak nak, tutup lah. Nampak? Ini salah satu lah sumbangan saya supaya tuan-puan cakna dengan ilmu-ilmu emas. Ni besar sikit kan. Ni besar sikit, nampak. So boleh manfaatkan 6 button ni. 6 button ni tuan-puan boleh manfaatkan. Kat mana nak cari? Pergi dekat TikTok saya. Ni pergi dekat TikTok saya ni. Ada zahidihalim.com. Bila buka zahidihalim.com ni dekat rumah ni. Ni dekat rumah ni. Ni web ZNR. Web ZNR tu adalah web tadi. Ini bio link saya. Bio link saya ni boleh berputar kan. Bio link saya ni boleh berputar. Yang di belakang ni saya bagikan benda-benda ilmu yang saya boleh bagikan. Yang di depan ni lebih kepada promosi lah. Dan yang saya buka web tadi tu, yang ada 5 button tu, 6 button tu, ni web ZNR. Bila klik web ZNR, dia buka lah kat sini. Itu saya kata ada video. Okey, saya ada buat blog. Okey, blog ni nampak ni ada blog. Alright, dia ada blog. Okey, blog baru ada 3. Baru ni, web ni baru buat. Okey, video, ini pun baru. Nanti saya akan upload lagi. Video tutorial macam mana nak beli emas gap, macam mana nak beli emas melalui app dan juga macam mana nak beli auto debit. Dan video umum ini lebih kepada video-video promosi lah. Video-video ilmu yang pendek-pendek 22 saat. Dan yang paling best ni, video rakaman live. Live saya ni saya baru sempat upload 5 live. Tarikh nanti saya betulkan balik lah. Saya tengok dekat TikTok Studio nanti saya masukkan tarikh yang betul.
Dan live yang malam ni juga, kan yang sekarang ni, live ni yang saya tengah buat ni, saya akan upload bila dah ready nanti saya akan upload dekat sini. Okay. So web ni pun sama, dia sangat-sangat berguna, tuan-puan boleh baca dan dia ada live harga apa semua ni boleh tengok lah. Kan tuan-puan boleh masuk join apa yang saya sediakan kat sini. Alright tuan-puan, saya rasa itu saja untuk buat masa ni. Perkongsian saya tentang ilmu simpanan emas dan saya adalah dealer public gold. So kalau tuan-puan nak menyimpan emas dengan public gold, dipersilakan. Saya boleh menjadi mentor tuan-puan. Saya boleh menjadi saya ada platform circle yang boleh tuan-puan join supaya tuan-puan mendapat ilmu yang betul, tepat dan selamat tentang simpanan emas. Okey, kita jumpa lagi dalam perkongsian yang akan datang insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga semuanya baik-baik, sihat-sihat selalu. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah wal-'asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian. Assalamualaikum.